أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumaat 6 Jun 2025 bersamaan 9 Zulhijjah 1446. Hari ini hari sehari sebelum Raya Haji. Kepada yang berpuasa, selamat berpuasa. Tahniah, anda terpilih. Sebelum tu aku nak pasang satu lagu nasyid panggilan haji daripada Ibda bin Nafsik. Tapi sebelum tu bagi aku sikit masa, mata aku dah kurang sikit ni. Sekejap ya, dengar lagu dulu.
Okey, itulah dia lagu nasyid retro daripada negara seberang. Kumpulan nasyid Ibda' Binafsik. Penyanyinya arwah almarhumah Hajah Asyah Jamil. Lagu Al-Quran pun dia, lagu panggilan haji pun dia, lagu sembahyang pun dia. Lagu ni aku suka dengar sebab dia mengingatkan tentang rukun haji. Dalam lagu tu ada sebutlah, malam subuh dan senja pergi ke Kaabahullah, sembahyang berjemaah, tawaf, sa'i dan umrah. Dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah. So kat situ walaupun dalam lagu tapi terselip rukun-rukun haji. Sekarang ni para jemaah mungkin sedang beraya dekat sana. Dengar kata sana hari ni sudah raya. Kat Makkah sana sudah raya. Ke macam mana? Tak mungkin lah. Kalau sana raya buat apa kita puasa hari ni kan? Betul. Wallahu a'lam. Apa pun lah, yang balik beraya esok hari, yang korban esok lusa, tahniah. Anda juga adalah orang yang terpilih. Aku seumur hidup belum pernah korban lagi. Masa ada duit pun tak korban. Ni lagi tengah sengkek ni, lagilah. Aduh, hai. Dulu masa 450, masa tu student lagi. Khatib tu kata dalam masjid hanya 450, hanya 450. Masa kita dah rasa mahal lah. Masa tu student lagi lah. Lepas tu kerja. Dah naik 4,5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5. Sekarang dah berapa dah kot. Tapi apapun korban tu pilihlah yang elok, yang sihat, yang tak ada cacat, yang cukup umur. Sebab dia akan jadi tunggangan dekat akhirat nantilah. Kalau kita pilih yang, bayangkan kalau lembu tu, kalau korban 7 orang, seekor lembu naik 7 orang. Kalau kita korban seekor lembu tu kita naik seorang, kambing kita naik seorang. Itulah lebih kurang dia. Nak cakap lebih-lebih pun, aku bukan orang yang ada autoriti babak haji, babak korban ni aku fail sikit lah. Tak tahu sangat. Nak cakap politik, aku tak nak cakap politik petang semenjelang raya ni. Walaupun orang-orang politik masih lagi berpolitik. Aku nak cakap berkenaan raya haji lah. Raya haji kalau dekat Terengganu, kalau masa kecil-kecil dulu meriah lah. Meriah sebab yang pertama tak ada ni lah, dia tak perlu puasa. Lepas tu tetap akan ada orang datang menziarah. Lepas tu boleh tengok orang sembelih, melakukan korban, tengok. Dan kebetulan arwah ayah aku pula adalah salah seorang tukang sembelih lah kat kampung ni. So, aku dah biasalah, hari raya ke, hari biasa ke,
tengok kerbau, lembu, kambing ditumbangkan. Daripada dulu selalulah ikut adik-beradik, ikut sepupu jalan-jalan. Tengok tempat penyembelihan belakang rumah aku dulu ada kandang kerbau. So kat situlah biasanya tengok. Rasa kesian tak ada. Tapi kalau aku sembelih, aku tak sembelih lah. Tapi nak tengok haiwan tu kesian tak sampai. Dulu kalau perut orang tanam lagu tu je, kepala pun orang biar lagu tu je dulu. Tapi sekarang ni dengan kata perut segala apa benda semua pun orang dah ambil untuk diproses. Tapi kalau korban ni dia kira daging je. Ekor, kaki, kepala, perut tu tak dikira daging korban. Yang dikira 7 bahagian tu hanyalah daging sahaja. So organ-organ tak dikira. So seekor lembu tu mungkin dapat berapa? Contoh kalau dapat 100 kilogram daging saja, tak termasuk kaki, ekor, kepala, paru, limpa apa semua tu. So dapat daging campur tulang sikit. Tulang pun tak dikira rasanya. Yang dikira cuma daging, pure daging berapa ratus kilo, bagilah 7. Lepas tu berapa untuk tuan, berapa untuk dibahagikan, aku dah lupa dah. Tak lepas ingat lagi. Tahun ni dah lupa dah. Dulu masa zaman arwah ayah aku tukang sembelih tu, memang banyaklah orang hantar daging. Sebulan tak habis makan daging tu. Sampai bengkak gusi lah kata. Tapi sekarang dah dapat 2 kilo pun kira syukur lah. Kalau dulu buka peti, buka freezer tu penuh dengan daging. Tapi tak apalah. Semua benda ada nostalgia. Dulu lain, sekarang lain. Beza raya haji dengan raya puasa, kalau kat sini lah zaman kecil-kecil cuma tak ada duit raya je. Kalau arwah mak aku selalu hari raya haji ke raya puasa, dia tetap buat juadah. Akan ada saudara mara yang datang buat nasi minyak ke, nasi ayam ke. Biasa nasi minyak lah. Nasi minyak. Lepas tu sebelum dia pandai buat nasi minyak, dia buat ni nasi impik, nasi kunyit, tapai. Tapi bila dia pandai buat nasi minyak, bertahun-tahun nasi minyak. Lepas tu nasi ayam, nasi minyak, macam tu lah. Saudara mara datang hari kedua, kawan-kawan, macam tu lah. Tapi bila aku masuk universiti, duduk UKM Bangi, ada pernah tu aku tak banyak kali lah. Aku beraya kat Selangor, tak balik. Untuk raya haji tak balik. Memang terasa jugalah. Aku duduk UKM Bangi tu lebih pada 6 tahun. 2004. Lebih pada 6 tahun. 6 tahun, sorry. 2004 sampai 2010. Aku exit keluar daripada UKM Bangi 31 Disember 2010. Masuk bulan Jun ke bulan April 2004. Untuk raya haji jarang aku balik. Tapi beraya dekat UKM Bangi memang tak ada. Raya haji tu tak ada apa.
Cuma kalau student dia pergi sembahyang raya dekat Masjid UKM, lepas tu balik tidur. Tapi ada member akulah, dia duduk Bukit Canggang. Dia meraihkanlah kawan-kawan Pantai Timur ni. So rumah dia biasanya buat kenduri, buat open house lah untuk raya haji. Yang mana sampai sekarang lah kawan-kawan akan teringat dia, walaupun dia orang Selangor, parent dia orang Selangor juga, tapi dia meraihkan lah kawan-kawan Pantai Timur, Kelantan, Pahang, Terengganu. So kita orang raya-raya haji memang akan pergi ke rumah dia lah. Tapi on the way ke rumah dia tu memang nampak tak ada suasana raya lah. Orang Selangor memang tak beraya rupanya. Lepas dia berkorban, dia balik, dia tidur macam tu. Betul tak Akmal? Aduh. Assalamualaikum. Adi, tak juga Adi, ada tempat-tempat macam biasa lepas raya diorang meriah ni sembelih dekat tempat-tempat sembelihan lah. Yang memeriah. Ni lepas pada sembelih tu apa jadi? Lepas pada sembelih ada setengah-setengah tu macam saya abang, kita orang daging korban tu kadang-kadang kita buat bakar, kadang kalau biasa macam tu lah. Kumpul kawan-kawan saudara-saudara datang rumah berbakar macam hari ni. Ini abang invite bini abang keluarkan tulang yang tahun lepasnya. Kita orang alhamdulillah rezeki banyak, insyaAllah. Tahun lepas dulu dapat 3 kilo lebih. Tulangnya dekat sekilo lebih. Banyaklah dapat tulang giabok 2 tulang, alhamdulillah. So keluarkan tadi freezer, tutup api, bagi dia air cair, keluarkan. Lepas tu suruh anak buah pergi potong, insyaAllah besok buat sup tulang. Okay. Sup tulang ada 2 menu lah. Sup tulang dengan nasi impit, lepas tu tambah tambah mihon, buat mihon sup lah, macam tu sekali jalan. So ada ziarah-menziarah jugalah raya haji ni. Ada, tapi tak ada skala besar macam puasa ni. Dia kurang, cuma dia meriah masa tempat sembelihan lah. Lepas raya balik tukar baju, akan kecoh kat situ lah. Semelih, kejar lembu ke, ikat lembu ke, lembu garang lah. Masa tu lah suasana yang mana-mana yang anak-anak bandar yang lain-lain kat bandar kan, yang dah berjerah kat bandar, bawa balik anak dia, masa tu lah diorang seronok sangat nak tengok. Tengok Raya kedua pun macam mana? Sama juga. Raya kedua pasal kadang-kadang lembu macam tahun lepas, lembu ada 14 ekor ni. 14 ekor dia orang akan buat 3 hari. So 3 hari tu ada sembelihan lah. 3 hari. So pasal hari raya takkan dapat, pasal hari-hari pun akan dapat buat potong berapa ekor je. Lepas potong tu ada, biasa datuk tu akan sedekah 1 lembu untuk kenduri dekat masjid. So bila lembu tu masaklah kat masjid. Kita orang petang tu lepas sembelih, akan gotong royong dekat masjid, masak buat kenduri dekat masjid. Tapi kan sana raya sehari je. Raya haji kan sehari. Tapi raya betul. Raya kalau nak ikutkan raya, kalau overall lah satu kampung dan satu kawasan, satu mukim ke, sehari je lah. Cuma yang paling sibuk dekat tempat-tempat sembelihan. Cuti umum pun sehari. Kalau sana sini 2 hari cuti umum. Ya. Dekat Kuala Lumpur cuti umum untuk raya haji sehari je. Tapi kebetulan tahun ni jatuh hari Sabtu, seronok sikit lah. Ramai yang bercadang balik kampung lah. Kebetulan jatuh hari Sabtu kan. So Sabtu cuti. Diorang mana yang jauh sikit, macam adik abang daripada Seremban on the way balik lepas pergi kerja. So ada suasana balik kampung jugalah bulan tahun ni.
Tapi pengalaman saya duduk beraya kat sana memang on the way ke rumah member dekat Bukit Canggang tu. Mana ada raya, tak ada raya pun. Kata tak ada raya, tak ada orang pakai baju raya. Tak ada open Kita tengok house, tak kawasan-kawasan ada ni apa. kalau tengok kawasan. Tapi macam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Pekna. Okey, Abang nak pula. Dia Suasana. raya haji ni dia paling hidup dekat Pantai Timur je sebenarnya suasana dia tu. Kalau kawasan luar ni dia kurang. Sebab tak tahu sebab apa, especially sebab apa. Mungkin sebab Cuti sehari. lembu-lembu ke, satu cuti sehari. Satu lagi sebab yelah biasanya korban-korban semua ni kan, biasanya kalau kat kampung-kampung boleh lah kita duduk sembelih lembu lah apa kat bandar-bandar, mana boleh buat gitu. Jadi biasa ni kan buat kat masjid. Jadi suasana melapah ni semua ni biasa benda-benda kampung je. Jadi kalau cuma di negeri-negeri lain selain daripada Pantai Timur, saya tak tahu kenapa dia kurang meriah. Even saya balik kampung rumah saya kat Selangor pun tak berapa meriah pun dia punya raya haji pun. Tapi di Kelantan meriah. Saya tak tahu kenapa. Itu saya tak ada jawapan. Cuma boleh katakan sebabnya adalah cuti satu. Satu lagi sebab kawasan penyembelihan lah. Sebab bandar kan. Bandar mana orang boleh sembelih ikut dan lembu bagi semua. Kalau kemeriahan tu bagi saya ziarah menziarah lah, walaupun tak ada duit raya. Tapi kat sana mungkin tak boleh buat kot. Dia ziarah bukan. Ziarah menziarah ni kalau ziarah menziarah ni berlaku ziarah menziarah sebabnya berlaku agihan daging korban semua dan orang buat buat majlis kan. Biasa itu yang berlaku ziarah menziarah. Jadi bila daging banyak, contoh seekor lembu tu, jadi ada satu bahagian lah apa, orang buat makan, buat apa semua. Jemput itu yang berlaku ziarah menziarah sebab berlakunya jemputan majlis-majlis ni, buat makan-makan ni. Kan? Tapi kalau macam saya kata lah, kalau kat KL ataupun khususnya di bandar lah, susah nak buat macam tu sebabnya kita biasanya kalau yang berkorban, maknanya yang buat ibadah korban pun dia orang biasa bagi duit, bagi nama, masjid yang uruskan. Jadi biasanya gitu je, dia habis kat situ je biasanya gitu. Itu je lah biasanya yang saya, pandangan saya lah. Cuma kenapa negeri Kelantan, Kelantan agak meriah lah. Terengganu saya tak pasti meriah. Saya kuat juga kot berbanding dengan Selangor sebenarnya. Terengganu biasa je. Terengganu dengan Kedah lebih kurang. Biasa ke? Kelantan yang maknanya Kelantan lah. Kelantan lah masih kuat. Tapi lebih petani lagi. Okay. Lebih wilayah petani lagi. 5 negeri petani tu lebih lagi pada Kelantan. Petani kedai sebab tangan saya pun duduk sempadan dekat area Tumpat kan ada dekat sempadan kan. Mungkin saya rasa betul meriah betul tu. Terengganu lebih kurang dengan Kedah kot, lebih kurang, mana lebih mana kurang tak tahu lah, lebih kurang. Tapi Kelantan lebih lah, Kelantan melebihi lah. Ya, raya haji ni kalau tak balik pun bukan satu kesalahan. Betul. Betul. Mak pok tak ada marah tapi kalau raya tak balik nanti lah. Raya puasa, kedai petani ada berniaga kat sini. Orang kerja Abang Mesti tak balik. Tapi raya haji cuti 2 minggu. Semua 2 minggu. Balik 2 minggu semua. Kata hampa sambut lebih. Yang menoreh pun balik 2 minggu juga Abang Mesti. Semua minta 2 minggu. Kedai petani sini tutup. Kedai-kedai petani, kedai masakan panas kot ni. Semua tutup pasal kita. 2 minggu. 2 minggu. Lepas banyak 2 minggu lepas balik. Maknanya betul lah. Kenapa jadi gitu belah sana kuat tu. Saya kata saya mungkin sebab kita duduk Kelantan ni. Saya pula memang duduk dekat Tumpat tu, memang dekat sempadan dah. Mungkin kenapa gitu lah. Dia tanya dia tak, raya dia kata. Dia bagi alasan raya. Abang raya puasa tak raya kan? Dia tak raya pun long. Bagi dia tu raya besar lah, raya nombor 1. Raya haji boleh takbir 3 hari. Raya puasa sehari je. Ikut syarat pun raya haji 3 hari, raya puasa 2 hari.
Ya. Terengganu cuti 3 hari. Terengganu Kelantan cuti 3 hari aja. Hari Ahad cuti kau, Senin cuti. Senin cuti kau, Hari Selasa bawa wukuf kerja. cuti. Hari wukuf 3 hari lah sekarang. Hmm. Itu baru betul kepimpinan bersama ulama. Aduh. Hai. Ada dulu lagi raya 2 hari. Ni nak beri raya cuti raya haji 2 hari pun susah. Tahun depan dia cuti Tapi pada saya betul kok sebenarnya. Pada saya ada jugalah dia buat, sebabnya kalau kita tengok cuti raya kita je dua maknanya dua kita dapat cuti. Contoh macam Cina, bangsa lain di Pamali. Lepas tu dia punya hari Wesak. Wesak bukan dia. Taipusam. Wesak bukan dia. Taipusam. Dia panggil Taipusam. Macam Cina, Chinese New Year dengan Chinese New Year dengan satu lagi tu dia tak disangat yang Cap Gomeh tu. Wesak. Wesak Buddha. Wesak tu kan. Maknanya Wesak tu memang Buddha punya lah. Kira Wesak tu Buddha punya kan. Hari Buddha Wesak sehari. Cuma Taipusam biasa sehari kan. Kalau tak silap Taipusam ni Indonesia ni. Kabadi ya tak? Kabadi tu. Maknanya dia agihkan raya. Maknanya cuti tu betul-betul dah lah. Melayu ada raya haji, raya puasa. Raya haji 1 hari, hari tu lebih kurang kalau ikut adil dah tu. Tapi teringat dah pun ni baru berlembut sikit pun ni. Bila tak balik tu, yelah duduk kat universiti memang tak ada suasana raya lah, raya haji. Dia jadi sebabnya sebab bukan dia jadi raya haji ni kenapa saya dulu asrama pun di KL dah. Jadi bila raya haji tu kadang-kadang kita masih kan lepas kita solat Jumaat semua kita takbir kan. Yang tu yang rasa lain sikit lah. Sebab kita kalau raya puasa kita duduk rumah, lepas tu kita takbir raya pun kita takbir kat rumah. Kita duduk kampung. Tapi ini kita bertakbir raya tapi di tempat belajar di Kuala Lumpur. Itu jadi feeling lain sikit lah. Itu je lah. Suruh Hazim naik ni. Azim. Dia marah aku kata dia bodoh itu. Dia suruh aku tarik balik. Dia orang nak kaya tu kan nak balah MP ni. Hei. Bukan. Nak minta maaf ni. Nak minta maaf. Tak tarik balik jugalah. Balah dah pagi tadi. Pagi tadi balah dah. Ya nak balah petang-petang puasa, petang-petang raya ni. Assalamualaikum. Bukan niat nak tarik balik, niat nak minta maaf ya. Tarik balik dah, tak tarik balik. Minta maaf ya. Dia tema raya, petang ni tema raya je. Tema raya. Tema raya tak nak marah-marah nak balah. Tak boleh. Badi banyak. Apa nama tu? Korban sekarang berapa? Saya lama tak buat ibadah korban. 7.5 7.5 lah. Ada nak murah. Standard. Saya buat 3-4 tahun lepas masih 5 lebih lagi. Masih 5.5 gitu. 7.5 lagi. 2 orang lagi anak aku dah buat. 2 orang anak aku dah buat. Dadah. Laki kena 2 bahagian lah. 2 bahagian berapa dah? 203, 500, 204. Aku kalau aku nak buat, aku tengok buku nak buat seekor lembu. Sebab aku, bini aku, anak aku 2 orang. Nganga 7 bahagian. Tak rupa dia ajak set TikTok game misah. InsyaAllah. Memang nak buat kau. Kau memang aku nak buat. Ni aku nak kumpul-kumpul tak buat asasi nak buat sekaligus. Sebab aku dulu kau tua dulu. Dah buat kau aku buat. Hari kita buat korban lah. Bini aku pun dah buat.
Tak tahu nak buat mana, nak buat mama ke nak buat Penang. Kalau buat ke mama meriah. Terengganu memang meriah Terengganu. Mana cuti panjang. Dia siapa boleh bagi Tapi- tahu? Tapi kambing Terengganu Kelantan murah lagi. Aku tengok ada orang duk jual 400-500 ekor. Kelantan je murah di mana? Kambing seluduk. Ha. Kambing Wah, siang. seluduk apa? Seluduk. Kambing siang. Seluduk ke? Tak Kambing tahu seluduk. seluduk. Kambing seluduk. 400 hijau ekor. Seluduk ke? Ya. Serius. Ingat kena work awak ni, Ada jual awak- aku TikTok. 200 hingga awak mana? 100 setengah. Kemboja ke? Buat ke Kemboja tu. Kemboja ke mana? Dua negara tu. Syria ke mana? Kemoja biasa. Bang. Kemoja tu. Rebang Boleh kemoja lah, kita murah buat. tak? Apa patut tak? Dia afdolnya buat tempat sendiri. Boleh je tapi gitulah boleh korban tu lah Abdul Lebih memang Abdul. afdolnya tempat sendiri bukan tempat orang. Lebih afdalnya tempat sendiri. Lebih afdal lagi kita tengok lembu tu. Gitu. Waktu Melainkan tempat kita tu tak air. ada orang susah. Boleh lah pergi tempat orang. Tapi kalau tempat kita rusak, dia orang susah. Afdol tempat sendiri lah. Ya boleh tapi Abdul tu lah. Beza tu lah. Afdol kita tengok, kita jaga, bagi ke tempat sendiri. Tapi Kita tengok kita agih sekali Kapal aku sama-sama. tak ada orang miskin dah. Kapal aku mungkin kaya menotahkan kemiskinan dah. Mah mu orang kaya dah. Sebab pada sekat PMS naik ni lah jadi noktah miskin. Sejak PBN Patut naik kena. memang orang pakat duk rebah di Kemboja Belaka lah. Bukan sebab harga murah sebab tak ada orang miskin dah. Lain tu. Kaki mana tak ada orang miskin. Okey barang apa tu barang mahal lah. Mama mana ada orang miskin. Tengok rumah mama tu. Kalau tak ada orang miskin semua pakai gebang. Kalau 700 Mana ada gebang? lagi. Sebab tu orang rebah Kemboja ni bukan sebab rebah Kemboja tu murah, tapi sebab tak ada orang miskin dah. Di Ya ke? Malaysia ni. Berapa rig sana? Bukan sana murah ke? Aku Tak tengok. 500 ke? Aku tengok baru ni dalam Eh, 300 mau jauh sikit. tengok. Kan kalau 3,000 Aku tengok kalau baru ni. 3,000 lain situ ni sebab murah sana murah. Bukan sebab Iyalah. Hmm. Itu orang kata orang rebang Kemboja tu bukan sebab murah tapi sebab kaya. Sebab ni Sebab tak ada orang miskin tu. bukan sebab ada orang nak ni menangguk dari keruh waktu jadi ada rebah di Kemboja. menangguk dia keruh. Sini 700, sana 300. Ambil 300. Sebab orang miskin lah tu. Dia tengok ilmu aku tengok baru ni ada daripada 600 lah, 600 ke 700 aku tengok mama ni. Dah aku tak Mama paling mahal 700 lah, 700 setengah paling mahal. lembu cara oleh lah pula. Ni lembu dia lembu sadu. 8,000 Satu selang. ribu. Satu. Tu Nah, lah, tadi masuk dah. 3,000. Dia 14,000 ke 20,000. 20 lebih ni. Ya, 20 lebih. 20 lebih. 20 paling murah 20k lembu tu. Boleh 3,000 seorang, 3,000 4,000 seorang. Tapi orang kata dah sedap. Lembu besar ni daging dia ni. Memang tak sedap. Kata lembu tu memang bukan orang nak ni, orang nak bela nak buat tanding ke. Bukannya orang nak rebang. Bagi tukang masak power sedap kot mana-mana pun. Tapi tak pernah rasa Lagi ke liak. daging kuda. Orang kata daging kuda kerah kok. Liak kok. Kuda-kuda memang kerah. Dia liak sikit. Dia kuda lebih kurang. Kuda molek sikit daripada ni. Seladang. Aku nak dah seladang. Wah, patah Seladang gigi. mana? Patah gigi. Dah kuda. Bapak liat, mu nak kena gabu dah tahu lah berapa hari nak molek. Nanti Yo. tua baru sembelih kuda tu kan sembilan. Seladang berapa kilo? Seladang berapa kilo? Dengar kata besar Oi, Pak berapa Cikgu ratus? pun ada. Berapa ratus kilo. Kena tembok hari tu 20 tip dulu tembok tak apa habis. Bayar So tak. Pak Cikgu. Aku ni dah dak lah pasal Pak Cikgu. Tok Apa kacik. ni?
kecil dia lah. Api dok gebah ni. Dok gebah nak tahu tembok lu protes peluru. Pajaruk cek air Pajero betul. Abang dulu dia kerja ukur dalam ni kerja ukur tanah ni. Pajero besar ni. Yalah besar Pajero tu lah dia kata. Seladang liar. Dia memang seladang liar ni besar kubah. Liar. Pajero kata. Tapi bukan semua besar Pajero lah. Tapi pernah tengok dah besar Pajero je. Jadi sibuk pula dah kampung aku ni. Apa tau? Seladang ada orang terkenal ke seladang ni? Ada hari tu bunyi-bunyi cerita hok dia kacut dengan jadi lembu jadi selembu tu tahu senyap gitu. Selembu. Tapi seladang kalau mu nak igak dia, mu kena duduk atas bukit. Mu jangan duduk sama rata. Ngok bapak dia kerja, duduk dalam lari mu. Dia seladang ni orang guna dia macam kubah juga dah. Lebih pada buat kerja lah. Tak ada guna lah seladang ni. Tak Tak ada guna seladang Oh tak ada guna guna seladang tu. Apa? Barang liar. Nak tak apa hidup? Datang beraya. Barang buruan. Ya aku ingat lu masa dia kira dia tapi dia ni apa manfaat dia maksudnya Wallahu orang alam. tak ambil apa Ekosistem. Ya kalau mu nak hak Ekosistem jinak, mu boleh sajalah. lagi pada anak ah. Nak jinak. Yelah, bukan maksudnya manfaat dia tu tak ada benda lah. Tak ada benda manfaat lah nak suruh kerja ke. Ada. Oh tak guna. Tak ada. Datang dari lautan. Dalam lautan tak ada sekolah. Baik spesies kalau Dia dah sekolah. Yelah macam kaldai tu pun ada guna juga. Orang duk buat guna. Orang tu yelah. Tak barang. Kira seladang ni memang satu benda hok tak ada guna apa lah. Dia barang liar. Tak ada barang liar pada Dia- makan juga orang duk dia makanan. gini, Dia untuk makanan ni, makanan rima nak makan. Dia gini. Asal-asal dulu orang kecek dah seladang ni dia ada seladang kubah. Orang kecek seladang dengan kubah tu nak buat kerja. Lepas tu seladang payah nak kontrol. Kubah mudah lagi. Oh. Seladang mana satu ladang. Seladang ni. Aku Aku tak mikir seladang ni orang tak buat apa benda ke dia. Memang orang dia tu hanya untuk Ada. mengharmonikan. Oh, jangan kata gitu buat mana. dia. Ni pegok guna seladang. Ada tanya tu. Pegok. kubah liar lah, kubah liar. Tengok bukan seladang, pahang seladang. Pegok pahang gajah. Bola. Tengok bukan ni ke? Sang kelembar. Tengok seladang. Tengok seladang Tengok seladang. Benda tu ada ke Malaysia ni? Apa? Seladang. Ladang. Apa tak ada dah. Faham, Apa tak ada satu. dah hutan pasal apa. Oh. Tapi kalau masuk hutan Itu yang lagi aku awal-awal, fikir lagi sebab awal-awal. benda tu tak ada dalam Malaysia. tak adanya dalam bison. Bison tak ada lah sini. Besen tak Oh, ada. bison tu besar Besen daripada ada. Kat zoo Apa ada tak tu. ada tu. Tu ting Red Bull tu je tu. Bison, gnu, lama tak ada lagi. Tapi alpaca. Itu ada, kata alpaca. maknanya Alpaca. seladang hok ada di Malaysia ni sekadar untuk jadi makanan rima gitu lah. Dia tidak mendatangkan manfaat apa-apa untuk manusia juga ah. Seladang ni style kubah ke? Berpok-pok ke dia duduk solo? Ya. Style lembu lah. Lembu dengan pokok. kubah Sama. tanduk lebih kurang. Sama lah kubah lembu. Tu Sama orang kalau liar, sekali ni aku boleh sama dengan warna dengan apa lebih kurang lah. Dia ada hak hitam belaka macam kubah. Dia ada hak kaki putih. Dia tekak dia jala putih sikit tak? Kaki putih, banyak kaki putih. Ada ni kaki putih pun ni. Tengok video ni. Kaki putih tu. Tapi kalau tengok National Geography Padang kalau pokok yang berkumpul ramah. Gila, rima lawa puas hati tengok. Bison. Pokok dia ramah-ramah gitu, rima ambil seekor jadi dah.
kenyang perut dah. Seekor kenyang seminggu. Masalahnya buah dia ni tidak bersatu kau. Kena seekor tu tak lari No. Tak juga. Dia cuma aku tak faham juga. Dia akan ambil hak belakang. Dia tak ada. Dia macam Rima apa semua. Dia tak ada ambil waktu maknanya frontliner ni tak ambil frontliner, yang ambil hak belakang-belakang. Ambil orang Caca, ambil orang anak, hak ni. Hak ni dah yang ambil. Kalau singa berkumpulan, kalau Rima tak ada kumpulan rasanya Rima seekor. Rima yang main solo. Tapi betul lah seladang tak ada manfaat dia. Aku ingat kan ada juga lah ada manfaat dia. orang usaha kan. So dalam bukan untuk manusia tu orang buat untuk padi zaman dulu apa ke tak ada. Orang tak ada pula dengar orang duk buat. Rasa dia payah nak kontrol kot. Tak nak kontrol barang liar. Bergenerasi baru boleh hilang liar tu. Tak tahu seladang nak. Macam anjing dengan serigala lah. Anjing ada juga benda serigala tak ada datang apa benda tak buat apa serigala. Tanya ke Pegok, apa lambang seladang? Mana hak ke apa seladang? Ingat sang kelembai Perok. Dah macam ganu penyu. Penyu mana hak ke apa penyu? Nak suruh kerja ke apa? Dah, penyu nak suruh kerja ke apa? Penyu ni ada jugalah orang buat makan telur dia lah apalah. Telur penyu darah gendong. Ada lah juga benda. Mesti Seladang pun tak ada dengar lagi aku orang duk makan daging seladang ke apa buat industri ke. Seladang goreng tak ada lagi. Ada. Nak buat seladang goreng. Tapi daging dia memang kerah ha. Begitu ya. Ayah ha. Kalau jumpa ladang, kalau nak tembok ladang dalam hutan tak ayah ha. Ya, memang dia nak bawa, nak pikul Allah. Dia binatang ni korupsi Sebelah peha tak kau dah. Sebelah peha. Kuba dengan lembu beza tu. Buat tawa sikit lagi kan. Dia rusa pun. Kedah ribut Taufan. Penang baru nak kerja itik. Kuat dia ni. Ibu Taufan. Ini Tapi orang kata kita kalau daging import ni kebanyakannya bukan lembu sangat pun. Ada hak kambau sebenarnya. Luar negara ada kebau. Dia majoriti import tu Kuba. Kebal lain sikit. Dia bukan kebal macam kita ni. Dia macam mana? Dia handsome sikit ke mana? Tanduk dia lain sikit. Macam tengok kerbau India lain. Beza tanduk lah. Tu tanduk hot cucuk mata tu. Kau rekod tu nak tahu. Tapi India betul-betul menghormati lembu. Dia hormat lembu tu siapa lah. Kerbau mereka lain. Boleh duduk gitu. Kerbau mereka lain. Dah baru ni tengok video lembu putih tu. Sanggup kena pijak kat darah. Darah muka kena pijak lembu. Kedok. Lagi tu. Bapak dia memang hormati sungguh lembu. Gila. Abang Sik, ribut kat mana? Ya. Ribut kat mana? Biasa lah. Yana. Tapi malam Tak tercabut ke apa? Malam ribut kuat malam Penang malam. Ni Kedah sampai ni Kedah tengah ni duduk memandu saat terselok sat. Takut nak pergi kawasan pokok kayu je. Habis terbang tu. Aku tengok penuh dah kereta luar. Penuh dah kereta luar ni. Mujur ke balik awal. Tengok daun kayu kat jalan. Kuatnya angin. Tak balik turun. Bahaya kalau terbang. Kalau terbang kita panggil ni ya. Robinon lah. Sungai sama. Kayu terbang kat tengah-tengah jalan prak kena je. Aku kena dah kali dia kereta aku dipecah lapu. Kayu ropak. Zinc zinc lagi bahaya zinc tu. Rumah sama dulu lagi zinc kan. Terbang zinc gila. Lalu kat belakang kepala pula. Motor tu tiba-tiba ada kayu suti ke pak kena tak sempat nak elok. Mak yang ada accident dekat highway Sungai Tani mana.
Oh, berapa orang? 3 orang. Duduk motor. Patah hati macam Lo ni meninggal orang. zaman-zaman dashcam lagi lah boleh tengok macam-macam jenis-jenis aksiden. Mari orang Bukit Selambau mari. Bukit Selambau, hang tu budak tu. Muda lagi tahun 06. 2006. 19 tahun. Cok kepala. 19 tahun. Aku tengok video dia, Allah ngeri. Tengok dah aku keluar tengok. Tengok ni lagi. Orang ambil video tu. Wah, aku memang tak tengok Aku tengok kalau hak jenis dashcam pun rasa gerung dah. Dashcam hak jenis langgar lah apa. Lepas dia tu tak tengok dah hak dia. Ya, Kita bukan tak boleh jenis- tengok. Bila jenis- kita jenis ajar sikit. tengok hati kau kerah jadi. Dia tengok Oh, saya betul-betul saya takut sebab saya hati jadi kerah. sebab nak lagi ke mana? Nak lebih lagi. Oh, ini nak dahsyat lagi, nak tengok dahsyat lagi. Weh, saya dah saya jenis. Saya kalau tengok jenis horor kan kadang-kadang video kat Twitter orang duk balah video Twitter balah lepas parang lah. Saya tak tengok sikit tak boleh. Kita memang derah. Mula-mula memang Ada trauma. jadi- Mula-mula Oh, tak memang trauma, tak boleh makan seminggu dah teringat. Lepas tu Aku Dia pernah mula kena cari. kali yo. Aku pernah kali Maya orang kena bunuh. Hanyut dalam laut. Minggu baru dia mari dia hanyut. Aku ambil gambar, aku bagi ambil gambar. Minggu lekat kat hidung aku. Bang Mayat. Mayat tu tak kepala. Arwah tak ada kepala. Kepala tak ada. Ni kat tekak dia ni yo. Kat tekak dia ni gini korok tu dia jatuh dah. Buat aku tekak oh. Macam telur. Kita goreng telur putih yo. Tak masuk lagi yo. Oh gitu. Oh. dia macam ketah Kembang. kena air. Oh, kembang dah minggu dah. Oh. Kena Dia kena sambung. bunuh ke ataupun memang dia kena putus bunuh. ke? Dua orang, dua orang. Seorang tu ni mah. Yang siang pula anak baru nikah. Bini bangun ada 3 bulan. Kena sambung 2 orang. Buk dia hilang. Oh ya. Dulu zaman blog ada lah kari ngeri ke kenapa ada lah gambar pelik-pelik tu. Awak paling ngeri kali Oh, aku itu tengok. dia. Kalau bawa Kita accident kau. nakut buat begini. Bawa accident Saya tak ngeri kali boleh aku nakut tengok. buat begini. Oh, ngeri kali aku tengok. Perut borang. Putus 2. Kaki belah ni, tangan kepala belah ni. Tak cukup ngeri. Urat perut, Tak cukup urat perut. ngeri. Putus 2 urat perut. Lepas tu orang seorang lagi tu putus dah kaki putus ni. Hidup lagi. Kita duk compare lah. Kita duk compare. Mu tengok aku tengok lebih lagi. Waktu tu kan dah hebat dah. Aku tengok power lagi. Aku ni mu tengok gambar je. Aku tengok video. Waktu kata aku tengok live. Tu lah. Tengok urat perut tu. Dah ngisi hacu-hacu tu duk gatung lagi. Oh tu. Dah lalu nak makan kalau dak dia tengok. Tapi tak boleh lawan hak Juki lah. Saya trauma. Dia kata apa, driver lori balok tu lepeng kena ni. Kena renyek balok. Dia turun pada lori nak ambil gambar, agak-agak berani, bajet berani lah nak ambil gambar. Geboh terus. Payah kan lepeng. Jadi lepeng dia kata kena tindir balok. Nak ambil gambar. Tipu dari balok. Siapa nak ambil gambar Yuki? Zuki lah belakang dia, lori tu belakang dia tu kan dia bawa balok dia kata. Ada anak dengan ayah tu nak pelera lori balok lah, tak silap macam mana. Kayu balok tu terkolek lah. Lenyek kena lepeng tu. Kepala tu lepeng dia kata. Hak tengok ni budak askar ni masa Sabah ni tau. Dengan lari balok. Oh ni tipe pokok balok. Wah, kebenar dah tanah tu. Lagi ngeri je tu. Ayo ke balok. Ada ke ada hak apa tu hak perempuan tu tak mujur hidup selamat ke tak? Bukan selamat maksudnya duduk hospital paruk kau tu. Hak tu balok jatuh ke? Ada hak Kelantan tu ingat tak? Ada seorang budak.
Budak muda gitu. Orang Musa ke mana tu? Tu bahaya sesek aku duduk Ada. dalam hutang. Sesek aku duduk main dalam hutang. Ni, balok lah, kena balok. Bahaya. Sesek aku duduk main dalam hutang, duduk wander, duduk jaga sepadang tu. Tu nak kemoh, tengok dulu lepak. Tengok lari daripada pokok besar. Pergi daripada takut kepala hari. Kemoh jauh. Pengalah tu begok Indung. Kucing Malaysia duduk sepadang. Dalam hutan mana tu. Jumpa air terjun 7 beradik. Peliklah air terjun tu. 3 kanan, 3 kiri, setengah-tengah. Tengah air terjun tu, tengah dia tu ada telaga. Oh, comel lah. Betul telaga, batu kok. Macam orang okey batu, betul telaga. Oh, tu geli. Air terjun 7 beradik. Tak pelak jumpa. Lepas tu jumpa kolam air masin. Dia macam tasik yang besar atas bukit, pucuk bukit. Kolam air masin. Macam Danau Toba. Kolam air masin tapi keliling dia tu sarang binatang belaka. Paling lawa kali sarang babi, paling lawa kali, paling kemah. Sarang babi boleh lawa. Sarang babi boleh kemah kali. Tapi pergi lah. Mungkin duduk memang kata babi benar. Babi comel buat sarang tu. Keliling dia semua ada. Lepas tu jalan pula, jumpa pula tempat rusa mati bergagang. Penuh tanduk. Tempat dia tu lah. Dia nak mati, dia mampu dia ke situ lah. Tak tahu lah. Mungkin rusa tu perah putus cerita ke apa, tak tahu lah. Tapi orang kata tempat tu memang rusa mati bergagang situ lah. Tak tahu lah sakit ke apa. Penuh tanduk. Tak ada orang ambil pula tanduk. Dah ambil lah, bakar. Aku dah ambil, dah minat aku tak tanduk ni, tak lagu mu. Kalau nak buat ulu-ulu parang tu boleh lah. Buat ulu parang lah. Dah minat tu gitu. Tapi binatang hak paling ni kali, hak paling jenis jiwa apa ni? Jenis hati kering lah. Landok lah. Landok hati kering. Landok tengah jerak, kena kaki dia, putus dia gigit kaki. Sanggup lepas gigi. Landok, style landok. Gigi dia tengok, kaki aja gatal. Style landok dia kering ko. Dia gigit kaki Dia gigit kaki. Sebab tu landok tak boleh tahan jerak. Landok kena buat cekup. Lepas tu nak igat, orang kata nak igat dia. Apa ni? Duduk belakang gigi dia apa ni? Duri dia tu. Dia tembok duri dia. Belabang laka. Tembok. Dah tembok dia kembang ya. Kembang gitu. Sebab tu kita kena luruk dari depan. Dari kepala dia luruk. Dia luruk pegang dia. Luruk daripada depan. Dia luruk. Ada dari belakang ada nak pegang. Dia kembang. Itu cara nak ikat dia. Pegang-pegang dengan gun ni kat bawah. Nak luruk dengan tangan gitu. Cok buat lepas tu. Ada lagi duri dia aku simpang. Banyak tu. Waktu landok raya boleh landok raya. Landok biasa buat menunjuk ngaji je. Ya dah. Betul dah ni. Landok orang buat rendang je ni. Landok salah tak tu Salah. Tapi sedap lagi landok paling sedap kali aku makan lagi ni kat ni. Takat ni lagi rusa sedap kali. Mana? Lagi rusa. Rusa lagi landok ada. Landok. Kaki. Rusa orang kata orang dia halu. Rusa dia kena ni tulang sungsung dia tunjuk dengan steroid sedap. Apa? Dia rusa ni mana ni? Kau nak ayat kan makan diri lah. Kau ayat tak ti? 70 ya sekali tu. Lama aku tu 80 hiyad dah. Sama 2000 ke atas. Dan ni tak tahu. Kata lebih tu. Sama ni orang kena kot jadi murah dulu. Tembok dulu. Dia beza. Rusa bela dengan rusa liar ni memang beza. Beza daging ni. Liar memang sedap. Tembok tu mahal tu.
Tapi dia hutan aku macam-macam. Tapuk beruang. Bapak tapuk beruang. Beruang So, Malaysia ada kat besar. Kan beruang Malaysia kecil. bosok. Sambil sambil tu besar, bukan matahari tu besar. Bosok tapuk dia. Allah. Bukan beruang matahari kecil. Buang matahari besar. Botol matahari besar. Kecil mana kau tengok matahari besar ni. Buang matahari besar, hak ada Takut. takut dia putih tu besar. Dia macam grizzly, cuma tak berbulu mana. Kalau grizzly kan dia lain macam. Kalau bukan matahari besar. Muka kapur dua tanganmu kembar jari. Kau masuk perakat kampung aku itu kecil. Kau kena nak kecil. Anak tu. Aku ingat Anak ibu tu. tu. Baru nak buah. Dia bahan tu, dia madu keluluk. Bosok, tapi beruang dia alasa je. Beruang dia alasa kara kalau berjumpa beruang lah. Rating kayu. Dia alas rating kayu. Mu pegang rating kayu. Buat macam nak pinyak dia lagi lah. InsyaAllah lah. Tak sanggup Tak enggak beruang. Tak agak aku. Beruang tu. Beruang. Ya banyak aku belajar masa duduk main dalam hutan. Bukan beruang kau orang kata pura-pura mati je. Jauh mati teguh. Pura-pura mati ni. Macam apa ya? Aku ingat lah binatang apa? Aku dah ingat dah. Beruang orang kata kalau beruang ni. Tak. Ada lagi. Buat pura-pura mati. Apa? Aku dah ingat lah. Memang muakak dia pun tak? Muakak, mencapok ke apa. Tak begitu. Tak kita kalau jumpa kita kena pura-pura mati. Bukan dia. Kita pura mati. Mengingat pura mati lah. Kalau Tak, mati dia gating kayu. Kambing. Beruang ni dia galah dengan gating kayu. Lepas tu kalau badak janganlah. Dia badak ulok ni, kalau nampak badak, dia allergic dengan ni, bara api. Unggun api tak? Unggun api kalau jumpa tengok ni sodok unggun api tu. Badak. Kalau banyak pokok tengok, pokok tu muda atas tau. Dia gedung pokok tu, patok. Pergi langgar. Unggun api badak jangan buat unggun api kalau kawasan badak tu. Tapi kalau ada filem kalau ada api. Filem lah apa? Dia kalau ada api dia tengok dia buat mapu api badak. Ya memang betul. Dia suka ni. Tak boleh tengok api dia buat mapu. Apa ni? Kalau tapak rimau ni kabar banyak ana je tu. Besar rimau, tapuk. Tengok tapuk baru, tapuk lama. Tapuk lama guna ada air dah lah. Tengok dia punya ni lah, tengok kesang dia. Baru ke lama. Aku nak ayat dokti je. Dia kalau baru ni dia ada tempat tanah dia gelu, tanah dok kita boleh kesang lah tengok baru ke lama. Dah kan nampak dia tembok kan kalau jumpa. Kau depan, kau belakang. Jangan duk cakap so binatang tu. Aku kena dah. Ni apa rimau bintang. Sayang aku dia tidur. Itu dalam apa? Kalau kaki dia duk keluar daripada lerau apa tu nampak gayung lah, gantung lah kaki dia. Rimau bintang dia ikut kaki dia. Allah, aku kata dia ikut lah, tengok dah main jalan hutan. Jak kanan, jak kiri duduk ni. Kaki dia goyang gitu dia ikut. Allah, aku kata janganlah. Tapi tembak dah masa tu. Tembak dah 2 bera. Pukul apa ke 3 pagi. Macam-macam je apa dalam hutang tu. Jadi apa lek ke apa tak. Tapi kalau di mamak ni saya nak dengar cerita pasal buaya. Buaya. Itu dia sembang dengan Tok Limba pasal buaya sedap kan bunyi. Buaya besar buaya. Aku pernah tengok buaya memang besar Sabah tu. Waktu nak tolong cerita sikit. Memang besar buaya tu.
Aku tanya orang kampung memang buaya. Memang ada tu. Buaya tu besar. Dia kata kat Besar simpang kacil. Tanah Merah. Oh. Bukan besar kacil besar lagi ada. Allah Allah. Apa Tak, memang kereta besar. kacil. Bukan kacil tu. Kereta kacil. Oh besar kata kacil pun ada. Dia memang besar buaya tu aku tengok. Memang besar. Aku ingat aku lepas tu aku khabar sayang aku. Besar kata ya dok ni tu ni. Sebab aku tengok belakang dia saja. Dia timbul belakang saja. Memang besar kata kacil. Belakang dia. Bokok dia nak masa dia timbul sikit lepas tu dia nak nyelang tau. Dan kita nampak lah belakang dia tu. Duri dia saja besar duri dia. Duri atas belakang tu. Aku tengok ya dok ni kata ni. Aku khabar sayang aku. Ya dok. Sayang aku dok percaya. Sayang aku pula kena. Ya sungguh dia kata. Dia nampak. Dia pula nampak. Aku tanya orang kampung dia kata memang ada buaya. Situ memang lubuk buaya. Dah galah buah nak makan. Jemu. Tak kacau kan? Tak kacau kan. Besar buaya tu. Takat. Allah kalau naik atas darat tu. Buaya terbaga tu. Allah. Superbike besar superbike pun ada. Tengok dia duduk jemur. Sebab dia lubang dia ada satu sungai tu. Ada laluan dia kat lekoh tu. Dia korek dasar sungai tu. Sarang dia. Dia korek dasar sungai tu. Lepas tu dia temu ke tu. Dia tu lubang pintu masuk lah. Buk aku belaga dengan belakang buaya. Lepas jatuh. Sebaik ada tali. Kau jatuh enjin. Kakak enjin tu kakak pun. Tapi ikat tali lah. Ya buk orang kampung buk apa kaki. Buk 14 kaki. Berhenti. Lombang dia turun daripada ni. Darat. Itu raya. Berhenti buk. Wong. Kuat ambok dia. So. Sabah ni tak? Bukan Sarawak. Sabah. Kosong. Tapi kalau nak tengok dekat Menanjung, mugi zoo Taman Buaya Johor Lama. Johor Lama kan tempat dia ada beli buaya untuk jual daging, jual buaya tu, daging buaya, kulit ke apa. Situ aku tengok tahun 2012 lah aku pergi situ. Aku tengok buaya paling tua kali 160 tahun. Ini tak ada orang. Abang mesti suruh akad dia mula ni. Nah, Dia kata. Paling tua kali 160 tahun tu 2012 tu aku pergi tu. 160 tahun gigi ada buaya terbaga. Orang ni dah bukan terbaga dah, memang tua dah. 100 lebih tahun. 160 tahun. Tahulah orang. Orang jaga zoo tu khabar lah. Memang gigi memang tak ada. Api ulu nak tengok kuat rahang dia walaupun gigi tak ada. Dia ulu kayu 2 patah. Kekau. Patah kayu 2 kata kuat lah rahang dia walaupun gigi tak ada. Memang banyak lah buaya mu tengok situ. Ni seorang buaya bawah ni. Raja buaya bawah seorang je. Ya, Sarawak memang lah. Ni aku tak tempat lain. Sebab Sarawak aku tak pergi tengok. Lalu Tapi bukit, mungkin lah. lalu pasal bukit Tanya jatuh. orang Johor Lama. Orang Johor Lama mungkin kat zoo dia tu kot. Taman buaya tu. Tapi Sabah Buat cerita pukul 2 pagi. Dia kata buaya besar kacil. Saya nak tanya tu. Ya memang betul lah. Besar dah dengar ke nak confirmation. Hak besar, besar tu. Ya. Orang tidur tak darat. Kebetulan tengah hari ya. Aku nak pergi beli barang kampung. Sebab aku kalau masa aku duduk sepadang tu, nak pergi kampung dalam tu, kena naik bot lah. Naik bot lah dengan hari tu tengok. Tu dia duduk lepok. Bagi jauh tengok. Bokornya. Dia duduk jemur. Duduk jemur dia. Rasa boya. Kampung tu kembar buaya dia. Kembar buaya. Tapi kembar buaya tu aku duk tahulah betul ke tak. Tapi hak cakap cerita kembar buaya orang kampung tu search lagi dia. Dia beranak kembar buaya. Apa tu kembar buaya? Gana tu. Orang Hindung ni pelik-pelik lah Hindung ni. No. Seorang manusia tapi tina lah.
Seekor buaya seorang manusia. Marang ni pun ada dengar kata kembar buaya. Haji aku pelik dah. Kerana buat keluar duk keluar dalam perut gitu. Lepas tu budak tu boleh berenang kot lah. Dah. Tapi dia kata kembar dia tu, aku cakap lagi dengan kembar buaya tu. No. Dia kata ada mak dia pergi makan sama, dia jumpa kalau dia panggil dia mari. Bila mak dia panggil dia mari ya. No. Hari lah. Sini pun ada. Tapi besar lah. Memang besar dia. Buaya ni atas darat banyak buaya. Buaya Sekot darat. buaya. Buaya bagus. Waktu buaya paling kan waktu makan orang tu. Tapi kampung aku ni ada kot saya gitu. Bila tuang, bukan tuang lah. Dia ajin pergi makan sama. Hari itu buaya tu mari. Buaya ni, Tak ayah kembar tu. buaya dia paling marah sekali ke lambu. Kelambu. Jadi, Kelambu paling marah sekali ke lambu. berapa yang marah kelambu? Ya, mau ambil melepor kelambu dah. Bak kelambu. Aku tak tahulah, tapi kelambu. Pak ni masa zaman aku kerja ke apa, dah belajar apa. Teknik hutang, teknik survival. Ya, dalam tu ada. Kelambu patang kelambu. Janganlah tunjuk nak bawa kelambu. Jangan dah tunjuk. Dia trauma aku macam pukat kot trauma payah nak lari. Tapi hak Tok Bomo, orang tengok Tok Bomo ni ada orang hilang kena makan buaya kok. Orang makan buaya. Panggil Tok Bomo buaya mana kok? Tok Bomo buaya tika kuang tu. Tika kuang tu liwat betuk macam apa ni? Macam bubu. Buaya, dia panggil buaya tu, buaya hak makan orang tu, buaya tu masuk dalam tu. Tepuk air. Dia suruh buaya tu lah, buaya masuk dalam tu lah. Dia seru buaya tu. Buaya tu masuk dalam tika betuk bubu dia. Aku tengok sini je pakak dia. Dia tepuk air tu mari. Betul. Mari bukannya dia saja, orang lain mari juga tapi bukan. Kata Tok Bomo ni ilmu dia ni. Buaya ni. Itu dapat pengalaman depan mata lah tu. Depan mata. Aku ingat daun sehari sebelum aku serah menyerah lah. Kayaknya unit lain dulu lah. Unit lain sehari sebelum tu. Ni hak kena bahan buaya kan. Ni bini dia cerita dia sehari sebelum tu. Esok tu kena, hari ni aku serah menyerah. Tukar unit lain lah. Geng-geng aku lah masuk. Garik. Dia bini khabar ke lelaki dia kata, bang naik lah maghrib banyak buaya tu. Jadi kena makan buaya ke tahu. Lepas tu untuk lelaki kata kena. Buaya nak makan aku makan buaya. Kena lalu dia. Kena lalu tinggal kaki ke atas tarak. Kena lalu. Lepas tu apa ni, hak tu panggil Tok Bomo kot. Kayaknya jasad tu apa ni lah. Apa ni dia bagi harta lah. Dia pegang dalam lubuk sebenarnya, hidup akang. Bewok bagi harta dengan harta ke dia sendiri harta. Kenapa dia? Dok kayaknya jasad tu kayaknya dia buaya ni dia simpan dalam lubuk je. No. Tapi jasad tu dia buat keluar balik lah. Jumpa lah. Hak gomo dengan buaya pun aku tengok luka dia. Allah, ngeri tengok luka. Kena gigit buaya. Tapi berani kau tua tu. Kau tua kabar hidup dah lagi aku tak tahu lah. Buaya bahaya bukan gigit tapi bila dia pusing, lepas dia gigit dia pusing. Dia kat mana pun dia lemahkan dulu. Ini buat lemahkan dulu masa tu. Dia pusing, dia gigit dia pusing. Musing-musing. Dia bagi pening begitu. Tapi orang tua tu, masa dia terkejung tu. Dia tumbuk mata, dia khabar. Dia tumbuk mata buaya tu. Jadi orang tu selamat. Tapi dia ni,
Atas belakang ni dia dengan kaki. Oh, ngeri aku tengok. Kena gigi. Kok mana pun buaya tu ia akan pusing bila ia gigi, lepas tu ia pusing lah. Dia pusing supaya putus. Ia pusing sekali buat lemah. Tapi kesan hok kena bahan buaya tu. Allah ngeri tengok ni. Macam ambil parang pula tu. Betih atas belakang. Semua panjang lagi tu. Aku tak tengok ni gambar dengan buaya dah tengok, tapi aku tengok masa lepas hari ni dah. Tengok Allah. Kecoh lah kata buat kena gigit buaya tu. Tengok kesan gigit buaya tu. Allah. Memang dalang air ni. Memang dalang. Kalau kena buaya besar-besar. Tapi orang kabur. Buaya nak tengok buaya makan orang, tengok gigi dia. Seorang kalau makan orang seorang, gigi dia tak ada. Dia dak aku tak tahu waktu. Waktu kena dia bakar. Tapi orang kabur gitu lah. Tak. Kalau gigi batang tak ada, kayaknya dia pernah makan orang. Gitu lah. Dia dak tahu lah. Sabar banyak. Aku 7 tahun aku dah sabar. No, banyak lah. Kena dalam hutang. Dengar malam tu 2 pagi duduk sembang dengan Tok Rimba pasal sabar. Ya lah, dah Tok Rimba duduk sabar kau. Pasal lobster, pasal radar, pasal pula, pasal buaya ni, tapi masalah mati mamai. So buaya ni dah habis. Tapi pasal kalau lobster tu memang murah ni. Takak menakan lobster 20 hiyar, 30 hiyar ke seekor. So lengang No. Menakan lobster mu tukar lah. Okey, pergi jumpa kapung aku nak lobster 2-3 ekor. Kalau ada. Ya lah, kita tukar dengan ayam. Ayam. Ayam ke dagingnya. Jadi aku memang orang kata hok ayam daging hok racing orang kata tu. Orang kata tu dak akan makan ikan fresh ke aku. Makanan tentera tu. Kukong dengan kapung. Tukar. Gitu lah. Tu lobster lah ni tak tahu lah dulu. Takak. Lobster buat hiasan lah. Buat kering. Semut tu. Buat hiasan. Kalau hari-hari makan boring kot. Alah aku memang masa duduk Sabah udang ni boring ni. Wah makan udang. Apa tengok udang galuh. Malah. Hari-hari mereka duduk dalam hutan tu 3 bulan tau. Dalam hutan 3 bulan. Mula-mula hari je duduk berebut nak makan udang-udang dan lah tu tak ada. Wah. Dok, masalah duduk dalam hutan tertera laut dalam hutan kot. Aja, lapuk Tak jangan ada lapuk. Dok asal. Dok, Navy duduk dalam hutan kot, Navy. Yang pecah tu. Navy duk jaga sepadang laut tu. Dekat sepadang Kalimantan tu. Dok, demo kan Tawar dengan Kalimantan. Demo kan Navy. Navy duduk dalam hutan kot ke? Aku bukan Navy, aku dah agak. Tok Rimba Navy. Dah, Tok Rimba Navy. Demo bukan Navy. Aku dah agak. Salah tu dah tukar ke? Jaga Tok Rimba tu, dia kapal dia. Dia duduk kat sepadang. Ingat hoki kapal Inu langgar kapal Malaysia. Ada situ. Masa tu aku duduk darat. Area sama dengan Tok Rimba, tapi Tok Rimba duduk padang belah tu. Navy ni memang duduk atas ni 3 bulan duduk atas kapal. Duk ingat demo Navy sebab kecil apa. Kita tak agak. Aku dah agak. Bak duk dengar gitu lah, duk skodeng apa. Duk skodeng kapula kat Sabah pula hok radar tu, ada apa. Ada radar. Ada orang shooting kalender tu, demo ada tu kata kalau demo. Takkan dah tertera agak mesti Navy bak demo duk tak kapal.
Kalau hak jaga radar tu ATB 2. Unit ATB 2. Dia ni darat, laut, udara ada lelaka. Hak mana ada kursus radar ni dia lah. Dia akan tumpang unit aku ni. Untuk jaga radar. Jadi radar ni dia 10 batu nalika keliling dia boleh zoom. Jadi cerita dia pelacung. Pelacung pergi tu. Dia memang dia buat kalender, dia buat gapo. Memang pakar ni lah. Tak boleh kalender payah faham lah kalender. Kalender hak dulu kok kan dengan dulu Seksi lah cuti. Jadi budak radar ni, aku lalu duduk lepak kat radar. Aku pergi radar tu tengok, dah boleh zoom apa Dia kata belakang batu tu pakai seperong belaka duduk Skoda. Ya. Gelok kaki aku. Tu hamba ingat demo ni Navy. Dah. Kan. Kan. Aku dah minat Navy. Tok Rimba tu Navy. Dia memang radar memang gitu. Memang ni lah. Dia jadi tu, masa tu aku duduk Pulau Danawa. Sebelah aku tu anak buah aku duduk Pulau Si Amir. Dekat Pulau Si Amir tu tak ada perumahan ni. Dia kecil pulau dia tu, tapi pulau tu comel. Pulau tu memang orang duk ambil gambar, orang duk snorkeling. Pulau tu. Pulau situ lah. Hak tu ni seperang tengok celok sikit lepas tu tengok datang kayak gini. Awal lagi. Dah 3 bulan ni. Nampak seminggu dah comel lagi. Nampak 2 minggu boleh tahan kok. Nampak 3 minggu comel kok. Dia gitu ni. Kau lama ni. Kepala laut pun. Jadi geng. Faham? Memang gitu. Tapi sedap lah duk sabar makanan murah dulu. Bukan duduk kain tawar ke kukusan kan? Dah aku bukan kukusan. Kalau operasi dekat area tawar baru duduk kain kukusan. Tapi masuk pula lah. Aku duduk Sadakan. Tok Rimba pun duduk Sadakan kau. Tu dengar Sadakan kan Navy tu. Kata dia. Sadakan base dia depan memang tu. never base Sadakan tu. Aku kain Batu 7. Ingat Sabah ni kalau tentera darat kukusan tawar tu lah. Ada lagi. Sabah ada 3 unit. So KK tawar. Lepas tu kain baru ni kain Kabota. Dia pindah ke kukusan tu ke Kabota dah. Kain Lok Kawi KK. Masa dah ada tu dia memang kena dah. Tak Datu kena. Tak Datu aku duduk, aku pindah dah. Aku pindah Kuantan dah. Tapi aku pergi lah. Masa Ordolak tu aku sedang lah dengan Ordolak tu. Askar terlibat juga, bukan polis je ke? Apa dia? Dah tu. Polis. Bala polis clear ni, koyak gitu. Bala polis tu, geng-geng aku ambil alih. Askar dia juga Dah aku masa unit aku tu unit kereta kebal. Unit Adenang. Jangan kereta kebal ni. Terus aku lah. Pasal lepas daripada kereta buat ngakuk mayat tau. Aku geng aku ni duk basuh kereta tu buka latar. Adenang tu dia boleh buka latar dia untuk bawah lagi ada rasa lagi lah. Lapisan dia tau. Merah air. Merah ni. Darah. Kalau basuh kereta ni, kalau kita basuh latar lapisan atas tu, dok buka bawah tu. Tak cuci je. Merah air. Kereta tanya geng-geng 7 Ranger Matakak tu. Kereta ni buat ngakuk mayat dia tu. Bet tau. Tak berani nak pergi ambil kereta tu. Kereta kebal. Ngandang tu. Akut dengan kereta kebal. Mayat tu aku tok dah kereta kebal dalam tu. Dah? Dek boleh buat berapa orang kereta kebal ni?
Dia 8 orang lah. Dia kereta tu 8 orang ke. Ada ekor tak dalam? Ekong Ekong. tu. Ada. Ekong tu nasib ke kalau ekong molek-molek. Dolek. Orang dalam tu boleh mandu memang nampak dua orang dalam penumpang nampak dah dua. Tapi perang kepala duduk keluar ni. Kepala duduk dalam nak mampu duduk luar. Dah masa orang driver bawa tu dia nampak depan je lah sikit je. Oh ya, sebab dia stand belah kiri ni. Nampak kalau duduk bawah tu dia ada cermin depan dua, kiri Macam kanan kali dua ada lah. kiri kanan dua. Dia cermin dia menapuk kita tapi lubang dia bodohnya Sikit je. dia kan ya. Lubang tu bukan straight ke ni. Kita tengok ni Dia macam Dia periskop dia macam periskop. jadi periskop. Jadi dia patu-patu baru kita nampak. Dia patut bukan direct. Dalam Dia periskop. kalau tengok kita dalam lubang cermin tu tinggi je. Bila kita masuk dalam lubang tu rendah. Konsep periskop. Konsep Z. Yalah, dia patulah. tu. Dia gitu. Bukan mana lubang tu ada mata kita di lubang tu, mata kita duduk lain, dia pantulang je lah. Ada lubang untuk jata dia lah. Okey. Lubang tu buat keluar jata ada lah. Tapi dengar Aku kata berapa kali, kereta kebal dia boleh guna belaka petrol diesel apa segala jenis fuel betul. Apa dia diesel? Mana boleh? Oh, diesel je. Dengar kata kereta kebal ni boleh guna semua bahan api. Dia jeng lah. Dia memang kata enjin ni lagu tu. Betul-betul lah. Betul satu. Tu. Ya, enjin diesel. Dia 300 kuasa kuda. Dia kali air dah benda tu. Boleh ni. Boleh berenang ni. Boleh berenang. Boleh berenang. Dia terapung mananya. Terapung lah. Ini sistem air dia tu kipas dia belakang ni ada kipas kat belakang. Sebab saya tengok dia keluar pada kapal nak pergi ke patah tu dia lalu air dulu. Dia boleh berenang. Boleh lah. Okey. Minyak dia sebelah dia ada 2 taki kiri kanan. Sebelah 200 liter. 400 liter lah kali. Minyak diesel. Dia ada 2 taki. Tengok dokumentari begitu je. Dia macam demo kata tadi pun dah rumah siapa. Mustafa tadi cakap pasal kereta kebal. Apalah, sini maghrib dah, saya nak end live dulu. Terima kasih yang mana dengar tu. Terima kasih kongsian daripada bekas pejuang kita. Selamat Hari Raya Haji. Maaf Zahir batin. Maaf Zahir batin tak terlibat. Dia. Selamat Hari Raya. Ini pun nak garik dah. Okey. Assalamualaikum.